apa lagi ni? Dah lah, janganlah kekal. Alah, banyak kerja. Mana? Lanjut dah. Alah, ni. Kenapa? Kita tak buat lagi lah. Assignment integriti ambil rasuah. Assignment yang mana satu? Alah, yang Dr. Dona tu. Oh, Dr. Cantik. Yang dia penting tu. Kenapa tu? Assignment Kita kena buat video. Okay. Tapi, alah, macam mana nak buat video ni? tak apa, kita call saja. Kita buat. Video guys. Isu rasuah pada hari ini bersama saya, Tuan Nawah. Assalamualaikum Tuan Nawah. Waalaikumsalam. Boleh tak saya nak tahu berkenaan dengan rasuah yang berlaku pada hari ini? Boleh. Pihak SPRM telah mendapati bahawa suspek telah memberi wang serukan sejumlah RM20 juta kepada ahli politik. Jadi ini menunjukkan bahawa pihak SPRM komited dalam menjalankan tugas dan sekiranya pihak awam ternampak atau melihat perbuatan rasuah boleh melaporkan kepada pihak SPRM dengan sekadar segera. Banyaknya nak kena kemas rumah ni. Baju tak lipat lagi, nasi tak masak lagi. Macam-macam benda nak kena buat. Kalau ada bibik kan senang. Assalamualaikum. Salam. Balik dah pun. Penat lah ni. Aduh, banyak pula kerja dekat sana. Banyak mu. Penat lah. Jumpa orang ramai. Salam. Buat apa tu? Alah, tengah lipat baju lah. Ana, abang nak bagi something ni sebenarnya. Apa tu abang? Ya. Abang ada beli gelang emas, jam tangan. Abang. Terima kasih. Untuk Azra pula, abang ada beli ni. Terima kasih abang. Cantik. Suka tak? Suka lah, tak ada suka. Mana abang dapat duit beli benda ni? Oh, tu ada masuk bonus jadi. Oh, ya. Tapi ni mahal lah. Azra kan tak ada laptop. Tu yang abang belikan tu. Abang ni bagi saya gelang emas ni, abang nak kali dua tu? Tak ada. Abang jangan macam-macam. Cukup dah dengan satu. Kau nak tahu sesuatu ke tak? Isu apa tu? Ada Syukri ke? Kau ni bukanlah. Kau tak tahu ke isu yang badan kerajaan sanggup terima rasuah tu? Oh, yang tu ke? Tadi aku pun baru je baca. Kenapalah dia pun sanggup buat macam tu kan? Itulah, aku pun fikir juga. Tapi aku rasa diorang sanggup macam tu sebab diorang nak cari duit kopi aku rasa. Kalau diorang dapat duit kopi, diorang bolehlah belanja ahli keluarga diorang. Tapi kesianlah kat anak bini mereka. Sebab nilai integriti tu dah musnah. Jadi kalau dia ambil, dia pun mesti kena disabitkan dalam Akta SPRM 2009 dalam seksyen 17A. Tahu tak apa tu 17A? 17A tu merupakan perbuatan meminta atau menerima suapan. Lagi satu umur, kalau dah betul-betul individu tu bersalah, dia boleh dikenakan penjara sehingga 20 tahun atau hukuman 5 kali ganda daripada nilai sebenar. Ya Allah, banyaknya. Dia pun tak takut ke duk buat macam tu? Umur. Nah, lebih wawancara semalam. Terima kasih. Sama. Hampa sembang pasal apa ni? Terang dua sembang pasal isu badan kerajaan terima rasuah. Weh Azra, ayah hang bukan kerja kerajaan ke? Ya, bapakku kerja SPRM. Ayah hang tak terlibatkan dengan isu-isu hangat sekarang ni. Hello, jawatan tertinggi ke dekat SPRM tu? Please lah. Ya ke? Boleh percaya ke? Aku dengar cerita hari tu bapak kau baru buat keluarkan kereta yang Mercedes. Ni pun baru baju kau pun bawa kereta Mercedes. Satu lagi, aku dengar cerita kau baru balik daripada luar negara. Banyak betul duit bapak kau Aush. Tak apalah, aku buat kerja dulu. Bye. Okay lah, hati-hati. Bye. Bye Azra. Macam betul juga lah. Apa lah? Aku nak tanyalah bapak aku nanti. Hello, Pak. Kau boleh bawa masuk orang kan? Boleh tolong aku tak? Ya Bella, boleh? Tapi aku nak cover seorang ni untuk cover line kerja kita ni.
Encik Noah. Ya, saya. Saya Bella yang call you tadi. Oh, Cik Bella. Ya. Ya. Sebenarnya saya nak datang ada hajat. Apa dia? Minggu ni ada 30 orang dari Kamboja nak datang masuk Malaysia. Jadi boleh tak mudahkan urusan kami? Mudahkan urusan. Ya. 30 orang. 30 orang. Boleh. Tapi tak boleh lah buat tangan kosong. Ada. Takkan tak ada. Oh, ada. Apa dia? Adalah sedikit buah tangan dari kami untuk Encik Noah. Yalah. 30 orang 30 orang. Okay. Consider settled. Deal lah. Deal. Saya balik dulu. Okay. Apa-apa call saya. Boleh. Okay, bye. Bye. Minggu ni 40 orang macam biasa ya. Weh, tu siapa tu? Memang kebangga Azhar ke? Weh, nampak dia macam bukan je. Cepatlah kan? berikut. Sedap faham. Kakak tu. Besarkan zoom lagi tu. Ya, aku dah zoom dah. Nanti snap, nanti kita tunjuk kat Azra. Nanti bukti ni abang akan tunjuk kat Azhar. Okey tak? Weh, penatnya hari ni kan. Itulah. Itu Azhar. Jom pergi kat dia nak? Jom. Hai Azhar. Hai. Buat apa tu? Tengah siapkan ni. Bos tengah bagi kerja kat aku ni. Dari mana ni? Kita orang dua baru habis daripada kerja. Nampak kau seorang, so kita orang datang lah. Tengok kau buat seorang-seorang je kerja sajalah nak menyibuk. Sebenarnya aku ada cakap benda dengan kau ni. Kau lah yes. Kau lah mula dulu. Kau lah. Cakap je lah. Alah, sorry Azra. Sebenarnya kita orang nak cakap sikit. Kita orang ada nampak yang ayah kau macam ada something je. Something? Kenapa? Itu aku ada nampak tau ayah kau dengan perempuan mana tu ada bagi barang sikit. Kami ada ambil gambar juga. Kalau kau nak tengok lah. Boleh. Ni Azra. Cuba kau tengok tu. Tu ayah kau kan? Aku zoomkan sikit lah. Tu ayah kau kan? Ayah aku lah. Azra macam mana sekarang? Tapi kan sebenarnya aku pun nampak benda yang sama dekat ayah aku tu. Macam mana ya? Aku rasa kau kena ambil tindakan dah. Kau kena buat something untuk bantu ataupun selamatkan keluarga kau. Aku boleh tolong kau buat laporan. Nak tak? Tapi kalau kantoi macam mana? Tak apa Azra. Kau jangan risau. SPRM dia ada akta kerahsiaan kalau kau nak tahu. Akta ni akan melindungi pemberi maklumat dan saksi. Jadi, rahsia kita akan terjaga. Betul tu cakap dia. Okey, sekarang ni aku nak buat apa? Okey, sekarang ni aku akan ajar kau kita buat aduan secara dalam talian. So, kita buat hotline. Okay Azra, macam ni cara dia. Kau boleh tekan 1-800-88-6-000. Okey, sekarang kau boleh buat aduan dekat nombor ni tau. Okey nah. Hello? Ni SPRM ke? Ya, betul Cik. Ini SPRM. Boleh saya bantu? Saya nak buat aduan. Ada tentang apa ya, Cik? Cik Bella, kami dari SPRM. Kami menerima arahan untuk menahan Cik Bella untuk sesatan atas kesalahan memberi rasuah. Silakan kami. Bukan saya. Salah orang ni sama Cik. Bukan saya. Nampak tebal juga ni. Cek dulu. Uish. Banyak juga duit ni. Boleh beli emas nanti. Ada lagi tak? Uish, okey. Boleh. Kami dari pihak SPRM, kami arahkan untuk menahan Cik.
Cik, saya boleh jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Malaysia Baran. Hal ini negara kita digemparkan dengan isu kerasuah yang melibatkan badan kerajaan awam. SPRM telah menahan 2 individu yang terlibat dalam kes rasuah berkumpulan ini. Mereka yang terlibat ialah seorang pegawai SPRM dan seorang ejen bandara. Mereka terlibat dalam kes rasuah berkaitan permit kemasukan wang asing. Sekian daripada saya, laporkan.